Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang seorang tokoh yang rasanya tak perlu diperkenalkan lagi. Sebut saja P. Ramlee, sudah ramai yang mengenali. Tema perbincangan kita pada hari ini ialah dari layar ke jiwa generasi Madani. Namun begitu, saya ada satu persoalan. Kita kenal P. Ramlee sebagai seorang pelakon, kita kenal beliau sebagai seorang penyanyi, kita kenal beliau sebagai seorang pengarah. Tetapi, adakah kita betul-betul kenal insan sebagai nama P. Ramlee ini? Oleh sebab itu, pada hari ini, kita akan melihat karya Abu Muhsin yang diberi nama Kisah Hidup Seniman Agung P. Ramlee. Saya Cik Wan Ezwaliza Husna binti Cik Wan Erwan, moderator anda pada hari ini, dan saya ditemani oleh 3 orang ahli panel. Panel pertama, Saudari Nur Aisyah Umairah Aqilah binti Azmi. Panel kedua, Saudari Khairul Hamizan bin Muhammad. Dan panel ketiga, Saudari Nur Syahirah binti Ismail. Jadi, mari kita tengok apa yang mereka fikirkan. Saya nak mulakan dengan Saudari Aisyah. Jika saudari perlu terangkan tentang P. Ramlee secara ringkas, siapakah beliau? Secara ringkas, saya rasa mudah saja. Allahyarham P. Ramlee bukan sekadar artis. Beliau seorang insan yang berjuang untuk berjaya. Sebelum ini, kita mungkin nampak kejayaan beliau saja melalui filem, lagu dan populariti. Tapi, selepas baca karya Abu Muhsin, kita boleh nampak perjalanan di sebalik semua itu. Ada usahanya, ada cabarannya, ada pengorbanannya. Dan sebab itulah saya rasa kejayaan P. Ramlee bukan datang bergolek. Maksudnya bukan sebab bangun pagi terus jadi seniman agung. Kalau mudah macam tu, saya pun nak. Tak semudah itu. Kalau mudah macam tu, semua orang pun nak jadi seniman agung. Sekarang saya nak tanya Saudara Hamizan, jika buku ni kan biografi, jadi apa keistimewaannya? Pada saya, yang menariknya ialah kita bukan sekadar dapat tahu apa yang berlaku dalam hidup P. Ramlee. Malah, kita dapat berfikir kenapa perkara itu berlaku dan apa yang boleh kita belajar. Contohnya tentang perjuangan, tentang pengorbanan dan tentang harga sebuah kejayaan. Jadi, bagi saya buku ini bukan sekadar menceritakan kisah hidup. Ia diibaratkan macam cermin kehidupan. Cermin kehidupan? Apa maksudnya? Ya, kita tengok P. Ramlee, tetapi dalam masa yang sama, kita boleh tengok diri kita sendiri. Kita pun ada impian dan kita pun ada cabaran. Cuma yang membezakannya, kita mungkin belum ada filem sendiri. Ya, saya setuju dengan saudara. Tadi saudara menyebut tentang harga sebuah kejayaan. Apa maksudnya? Kita sering melihat kejayaan di penghujung. Bermakna seseorang itu memperoleh anugerah, dikenali oleh ramai penonton dan mendapat pujian. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan proses. Sebelum mencapai ke tahap itu, P. Ramlee perlu bekerja keras. Beliau perlu mengembangkan bakat, perlu menyesuaikan diri dalam perubahan dunia seni. Dan yang paling penting, beliau tetap berkarya walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran. Jadi, kejayaan itu memang ada harganya. Kalau dalam bahasa mudah, macam mana pula? Nak berjaya, kenalah ada usaha. Yang tu semua orang tahu. Apa pula pandangan Saudari Syahirah tentang nilai? Bagi saya, nilai yang paling kuat ialah ketabahan. Sebab orang yang berbakat belum tentu berjaya. Tapi orang yang sanggup belajar, sanggup berusaha dan tak mudah mengalah, biasanya boleh pergi lebih jauh. Dan P. Ramlee pun mengajar kita, bakat itu penting. Tetapi bakat sahaja tak cukup, kena ada usaha. Saya setuju. Saya juga setuju dengan pandangan saudari.
sekarang kita masuk kepada satu perkara penting. Apa kaitannya P.Ramlee dengan Malaysia Madani? Kita kena hati-hati di sini. Kita bukan nak kata P.Ramlee menulis tentang Malaysia Madani. Itu bukan konteks asal karya. Apa yang kita boleh lihat, nilai dalam karya itu dan cerminkan dalam kehidupan kita sekarang. Contohnya, usaha, kreativiti, hormat, ihsan dan tanggungjawab. Semua nilai ini masih penting untuk masyarakat hari ini. Maksudnya karya lama tapi kita boleh baca dengan pandangan mata zaman sekarang. Betul tu. Saya ingin menambah satu lagi perkara. Dalam karya P.Ramlee, kita banyak jumpa manusia yang pelbagai kalangan. Ada yang baik, ada yang kelakar, ada yang buat silap, ada yang tamak. Tapi semuanya merujuk kepada manusia. Daripada situ, kita boleh belajar untuk memahami orang lain. Tak semua orang fikir macam kita dan tak semua orang hidup macam kita. Sebab itulah nilai ihsan dan hormat penting. Kalau semua orang faham tentang perkara ni, mungkin pernikahan di media sosial akan berkurang. Itu memang satu masalah zaman sekarang. Ramai orang yang bergaduh dalam media sosial seperti TikTok. Ya, saya setuju dengan saudara. Pernikahan ini menyebabkan hubungan antara masyarakat renggang. P.Ramlee meninggalkan karya. P.Ramlee terkenal dengan unsur komedi. Tapi, adakah kita hanya sekadar ketawa saja? Tak, itulah yang menariknya. Kita ketawa tetapi dalam masa yang sama ada kritikan, ada sindiran dan ada juga persoalan kehidupan. Jadi selepas kita ketawa, kita sepatutnya berfikir, apa sebenarnya yang nak disampaikan? Maksudnya, kita ketawa dulu fikir kemudian. Betul, tetapi jangan berhenti pada ketawa sahaja. Kenalah sampai pada fikir. Baiklah, sebelum saya meneruskan telaah karya kami, mari kita lihat satu babak daripada cerita seniman agung, seniman Bujang Lapuk yang mencuit hati. Baiklah, sekarang cikgu nak tanyakan pada murid-murid yang baru dulu. Cik Ramlee, cuba teka, huruf apakah ini? Dia atas tanah, ada ekor dan ada mata satu di tengah-tengahnya. Ada satu mata je cikgu. Ada ekor atas tanah. Ha, huruf mambang tanah. Rumah tanah. Cik Ramlee, yang ni bukan huruf mambang panah. Yang ini huruf jim. Jim dengan mambang kan tak jauh beza. Tak jauh beza. Okey, sekarang saya nak tanya Cik Aziz pula. Huruf apakah ini? Nak dekat sama dengan huruf jim, tapi tak ada mata. Tak ada mata cikgu. Nak dekat dengan huruf jim. Jim mata buta lah cikgu. Jim mata buta. Cik Aziz, ini bukan jim mata buta. Ini huruf H. Cik Sudin pula. Ya, saya cikgu. Saya kenal huruf tu cikgu. Ini nak dekat sama dengan huruf J. Huruf J ada mata di tengah-tengah. Huruf ni ada mata di atasnya. Jim ni ada mata di tengah. Jim ni pula ada mata di atas. Jim toceng. Jim toceng. Sudah, mengarut saja. Daripada babak ini, kita dapat lihat bahawa ilmu dapat disampaikan dengan kreativiti dan humor tanpa menjadikan sesuatu proses pembelajaran yang membosankan. Saya ingin bercerita tentang satu perkara yang menarik, iaitu hubungan antara warisan dan perubahan. P.Ramlee ialah tokoh seni zaman dahulu, tetapi beliau tetap menghasilkan sesuatu yang baru pada zamannya. Jadi, memelihara warisan tak bermaksud kita kena buat semuanya sama macam dahulu. Warisan hanya perlu diberi nafas baru. Macam lagu lama tapi dinamikan semula. Macam ni.
warisan. Aku tunjukkan perasaan. Ketika lagu yang saya nyanyikan tadi ialah nyanyian susunan semula daripada nyanyian asal Allahyarham Tasri Piramli. Ya, menarik. Asalkan jangan hilangkan roh asalnya. Sekarang saya nak kaitkan dengan kita. Kalau Piramli hidup pada zaman sekarang, agak-agak apa yang Allahyarham buat? Saya rasa beliau buat YouTube. TikTok pun mungkin. Macam mana dengan audio siar? Betul juga. Zaman sekarang kan ramai orang yang layan audio siar. Kalau semua ada, mungkin kita pula yang jadi penontonnya. Jika Piramli hidup pada zaman sekarang, beliau mungkin berhadapan dengan pelbagai cabaran baru seperti persaingan kandungan, budaya tular dan perhatian masyarakat yang cepat berubah. Jadi itulah pengajarannya. Kita jangan hanya jadi pengguna, tetapi jadilah pencipta yang bijak. Sekarang saya nak tanya satu soalan. Kalau seorang tu ada bakat, tapi malas nak berusaha, boleh percaya? Saya rasa susah. Kalau rajin, tapi tak ada bakat, Masih boleh belajar. Sebab tu saya rasa bakat bukan penamat. Bakat ialah permulaan. Yang menentukan perjalanan ialah usaha. dan kalau percaya, Jangan lupa nilai. Sebab populariti boleh hilang, tetapi legasi boleh kekal. sekarang saya nak tanya satu soalan yang agak susah. Kalau Allahyarham hidup pada zaman YouTube, TikTok dan AI, adakah beliau masih mampu menjadi seorang seniman agung? Saya rasa boleh. Sebab teknologi itu hanyalah alat. Yang penting ialah kreativiti. Saya setuju. Tapi persaingan sekarang lagi hebat. Jadi, beliau kena ada identiti sendiri. Dan paling penting, integriti. Sebab sekarang, bukan semua benda yang tular tu berkualiti. Itulah yang menarik. Tular belum tentu bernilai. Dan yang bernilai belum tentu terus tular. Jadi, kita nak kerja tular atau nak bina legasi? Mestilah bina legasi. Sebab legasi boleh kekal apabila ada generasi macam kita ni meneruskannya. Kita masih bercakap tentang Piramli sehinggalah hari ini karya beliau terus diwarisi. Filmnya masih ditonton, lagunya masih didengar, kisah hidupnya masih ditulis dan generasi baru masih mengenalinya. Oleh itu, warisan bukan sekadar benda yang lama. Warisan ialah sesuatu perkara yang kita pilih untuk teruskan. Tapi ada seorang lagi yang tak boleh kita lupa. Siapakah dia? Abdullah Hussein. Kenapa pentingnya seseorang seperti Abdullah Hussein menulis tentang Piramli? Sebab kalau tak ditulis, lama-lama kita hanya ingat nama, tapi kita lupa perjalanan. Abdullah Hussein membantu kita melihat manusia di sebalik legenda. Beliau bukan sekadar mencetak fakta, beliau membantu kita memahami perjuangan Piramli. Maksudnya, penulis pun sebenarnya penjaga warisan. Ya, tepat sekali. Izinkan saya menerangkan satu perkara yang penting. Telaah bukan bermaksud kita puji semuanya. Kita kena fikir secara kritis. Apa kekuatan karya? Apa yang boleh kita pelajari? Apa yang masih relevan? Dan bagaimana kita melihatnya dalam kehidupan sekarang? Kalau kita tidak bersetuju dengan sesuatu perkara, adakah kita boleh menyuarakannya? Boleh, asalkan ada alasan. Itulah pemikiran kritis. Jadi, apabila kita bercakap tentang Madani, jangan berhenti pada perkataan. Kita kena buat. Tapi, macam mana? Kalau kita hargai warisan, kita pelihara. Kalau kita ada daya cipta, kita hasilkanlah sesuatu. Kalau kita ada ihsan, kita peduli orang lain. Dan kalau kita ada ilmu, kita belajar untuk berfikir, bukan sekadar ikut. Jadi, apa yang kami pelajari? Daripada Piramli, saya belajar ketekunan. Saya belajar kreativiti. Saya pula belajar ihsan. Dan saya belajar tanggungjawab. Sebab, warisan yang kita terima pada hari ini akan menjadi warisan yang kita tinggalkan esok kepada
generasi yang akan datang. Maka, warisan bukan untuk dikenang semata-mata. Warisan ialah amanah yang perlu diteruskan. Memandangkan P.Ramlee sudah meninggalkan karya, Abdullah Hussein meninggalkan catatan, sekarang giliran kita pula. Apa yang akan kita tinggalkan? Adakah sekadar gambar dan video? Atau sesuatu yang memberi nilai kepada orang lain? Dipersilakan pada juri untuk mengemukakan soalan. Bidang kerja. Tengok tokoh kita yang dia. Kalau ada pernah tengok dia tegang ni. Itu bukan salah tu. Baik. Dari layar ke jiwa tu boleh kita rumuskan bahawa P.Ramlee berjaya mengubah layar menjadi cermin kehidupan. Dan dari cermin kehidupan itu kemudian menjadi sebahagian dari jiwa masyarakat. Dan itu yang kita boleh rumuskan secara keseluruhan. Baik, soalannya. Ini ada itu juga ni. Soalannya mudah dia. Saya akan ulang 2 kali ya. Jika P.Ramlee boleh melihat jiwa masyarakat Malaysia hari ini selama 1 hari saja, apakah yang anda rasa akan membuatkan P.Ramlee ketawa dan apakah yang akan membuatkan P.Ramlee menangis? Cikgu ulang salah. Jika P.Ramlee boleh melihat jiwa masyarakat Malaysia hari ini selama 1 hari sahaja, apakah yang anda rasa akan membuatkan P.Ramlee ketawa dan apakah yang akan membuatkan P.Ramlee menangis? Silakan. Terima kasih pada juri kerana mengemukakan soalan. Jadi, apa pandangan para panel tentang jika P.Ramlee melihat masyarakat sekarang, apa yang akan membuat P.Ramlee ketawa dan apa yang akan membuat P.Ramlee menangis? Izinkan saya menjawab dulu soalan ini. Pada pandangan saya, jika P.Ramlee boleh melihat jiwa masyarakat Malaysia hari ini dalam masa 1 hari saja, mungkin beliau akan ketawa apabila beliau dapat tahu masyarakat hari ini hanya menjadikan sebuah karya sebagai hiburan. Dan dalam masa yang sama, masyarakat hari ini tidak menjadikan karya yang dihasilkan oleh beliau sesuatu yang memberikan teladan. Sedangkan karya-karya yang dihasilkan oleh P.Ramlee meninggalkan unsur-unsur kehidupan. Jadi saya rasa mungkin beliau akan ketawa bila melihat generasi ini sekadar menganggap sesuatu karya itu perkara yang hanya sementara. Dan bagi saya, beliau mungkin akan menangis kesedihan apabila melihat generasi hari ini hanya menghasilkan sesuatu yang tidak mendatangkan faedah. Sebagai contoh, mereka mungkin menghasilkan sesuatu yang bersifat sementara. Itu sahaja pada saya. Pada pendapat saya pula,
Perkara yang membuat P.Ramlee menangis ialah masyarakat kini meminggirkan karyanya. Ini kerana perkembangan teknologi menyebabkan karyanya tidak dipandang lagi oleh masyarakat. Kerana masyarakat leka dengan penggunaan teknologi seperti aplikasi TikTok, Instagram, YouTube dan berbagai lagi. Ini menyebabkan karya beliau tidak dipandang oleh generasi kini kerana ada bakat yang lebih menarik daripada karya beliau. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Saya setuju pandangan saudara dan saudari. Saya juga rasa P.Ramlee mungkin akan menangis jika melihat jiwa generasi masa kini, kerana generasi masa kini mudah terpengaruh dengan budaya barat dan kebanyakan karya yang dihasilkan oleh orang tempatan kurang memberi manfaat, serta karya yang dihasilkan tu kurang menunjukkan warisan tentang tanah air kita dan membuatkan negara kita kurang dikenali kerana tidak adanya identiti yang dihasilkan oleh pengarah tempatan. Jadi saya dapat simpulkan daripada semua pandangan panel, saya dapat simpulkan bahawa karya P.Ramlee akan ketawa apabila melihat generasi sekarang membuat filem karya yang tidak ada nilai dan tidak ada moral yang nak disampaikan. Dan P.Ramlee juga akan menangis apabila beliau melihat generasi sekarang menghasilkan karya yang tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Oleh itu, saya dapat simpulkan bahawa P.Ramlee mungkin akan merasa kecewa jika melihat karya beliau hanya ditonton sekadar hiburan sahaja, bukan sekadar pengajaran dan sebagainya. Terima kasih. Jadi, P.Ramlee meninggalkan karya, Abdul Hussein mengabadikan kisah. Sekarang, giliran kita pula yang menentukan bagaimana warisan tersebut perlu diteruskan. Oleh itu, dari layar ke jiwa, dari karya ke nilai, Dari nilai ke tindakan, dari generasi ke generasi, menghidupkan legasi membina masyarakat madani. Maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.